Oh, panas, panas, panas. Apa lagi orang muda ini? Saya sudah 62 keping, tak rasa apa-apa. 62 tahun, ha? Ya. Oh, tu dia, tu dia. Oh, good Bunyi timing, dah. Oh, cantik, cantik. Kami baru saja turun, baru habis sesi. ZX-10R terbaru di Lita Sepang. Nampak macam motor lama, tapi sebenarnya hampir serba baru. Dia punya kedudukan, kerangka dia, enjin, elektronik semua. Dan motor baru, orang lama. Ni Jaguar. Tua keladi. Jaguar Racing Motorcycle GP tahun 80-an dulu. Ya. Legenda ni. Oi, seronok nak keluar lagi lah. Sounds like a Hari ni music. ada juga racing legend yang modern racing legend. Azlan Shah dia. Oh, ya, ya, Azlan ya. Shah pun tak ada. Saya dah ikut belakang dia tadi. He was facing me also, ya. Ya. Oh, dia main-main Dia saja. wheelie lagi. Oh. Buat wheelie lagi. Oh, dia wheelie lagi. Ya, action. Aduh, kita dah habis perah kan. Dia lalu siap wheelie Ya. lagi kan. So, anyways, 86. Yes. You racing dia punya atuk. Yeah, quite similar. It's called Z1000R. So that time, Z1000R. yeah, it was known to be the fastest Okay. production bike by Kawasaki masa itu. Tapi ada kelainan sikit. Superbike genre ataupun kategori superbike waktu tu belum dicipta. The Z1000 tu lebih kurang macam sport naked touring bike. Dia bukan betul-betul Not naked. superbike. It's still considered superbike, Oh, full masih pairing, superbike, full pairing. except that zero electronics lah. Zero elektronik dan tak adalah duduk macam ni kan. The dia standard korang bike. sikit. Standard bike dia tegak sikit lah. Sikit punya touring element there. Dia sebenarnya kategori superbike ni betul-betul meletup tahun 2000 lebih kurang dengan R1 liter bike. Yes. Dan R1 Yamaha tu. Tapi yang ni sekarang ni World Superbike Champion tahun lepas Kawasaki. Yeah, 2 years consecutively. 2 years consecutive. Ya. Dan macam mana? Mau ride lagi? Memang. Memang? Of course. Nah, sarung helmet. Sarung. Can't Jom, wait jom, for jom. it, for the next session. Jom, jom, jom. Let's go have some fun. Pada pandangan pertama, ZX-10R terbaru ini tidak nampak begitu berbeza daripada yang dulu. Namun, hakikatnya hampir keseluruhan motosikal ini adalah serba baru. Hanya enjin berasaskan model lama, itu pun dalaman enjin seperti aci engkol atau crankshaft telah diperbaharui. Namun kuasa enjin ini nampak tiada peningkatan. Tetapi itu lebih kerana ZX-10R kini mencapai tahap pengawalan Euro 4 untuk pengeluaran sisa bahan bakar. Kami andaikan jika tukarkan exhaust prestasi tinggi sistem penuh, ia mampu menjanakan lebih kuasa. Jurutera Kawasaki pula menyatakan bahawa aci yang baru ini lebih untuk membantu meningkatkan prestasi pengendalian. Hasil daripada maklum balas juara superbike dunia Tom Sykes yang inginkan kesan gyroskop yang kurang bagi memudahkan pergerakan membelok atau menukar arah. Apa yang kami rasakan ialah ZX-10R ini memang amat mudah dikendalikan di litar. Kedudukan penunggang kini lebih tinggi tetapi tetap selesa dan cukup ruang kaki. Walaupun mungkin ada saingan superbike 1 liter lain yang terasa lebih lincah, ZX-10R sangat mesra penunggang, cepat serasi dengannya. Tambah lagi dengan penjanaan kuasa yang lebih mendatar dan hanya mula meletup selepas 8,000 RPM, ini tidak memberikan kejutan yang melampau sewaktu keluar selekoh. Jika tak cukup mudah lagi untuk anda, sistem kawalan elektronik 5 paksi serba baru serta slipper clutch yang lembut membolehkan hampir sesiapa saja menunggang ZX-10R ini dengan pantas. Mungkin sehingga terlalu mudah. Kami yang jarang sekali menunggang di litar pun mampu mencecah lebih 270 km sejam di bahagian lurus utama. Ini yang membuatkan kami berhenti sejenak berfikir tentang fenomena superbike moden ini. Dari Lita Sepang, sekarang kita di Lita MFG Motocross. Diasas dan diurus oleh Oh Kabeng, legenda permotoran dua roda ni. Apa maksud MFG? Dia gym sangat teruja lah. Most fun gym. Kenapa? Sebab dia kita seronok, sambil seronok bawa motor off-road kan, motocross ni. Sambil itu kita exercise, bersenam. Full body tau atas bawah. Nampak OKP ni, badan sadar kan. It's the akibat. Akibat dia. Okey. Cakap pasal akibat. Having fun. Cakap pasal akibat having fun Nah, kita kat sini sebenarnya sebab nak cakap akibat daripada sukan lasak motor ni di Lita Sepang. Sebab Bakri dia tak berapa sudi nak bawa superbike kat Sepang. Kenapa? Dia kelajuan superbike tu. Okay. Dia kalau jatuh, dia jatuh pun dia super.
Akibat dia tu pun super. Jadi bila motocross ni kita boleh slow sikit, perlahan sikit, tapi dia punya aksi tu tetap memujakan. Tapi ramai je orang newbie yang baru dapat lesen semua selamba je beli superbike, tak ada hal pun, tak ada takut pun. Itulah dia superbike moden ni banyak benda yang ditolong orang bawa kan. Sebab tu kita nak tanya Kabing. Jadi apa beza yang paling ketara motosikal zaman sekarang dengan dulu superbike lah? Ya, motor dulu dengan sekarang, biggest difference is their weight. Saya pun dia become much smaller compared to the earlier bike. It's like a 350 of the early days. Oh, dah macam 350 zaman dulu kan? Macam RD 350 tu. Itu yang masa nak ambil lesen dulu kan, nak tolak angkat pun gigil ni. Sebab tu ni motor pandu sekarang bawa sekarang apa CB500X. Motor saya tu dia kurang daripada 200 kilo, 190 kilo, 500 cc, 50 kuasa kuda. Yang ZX10 dan Little Bike seangkatannya semua pun lebih kurang bawah 200 kilo. Sama berat. Sama berat. 1 liter. 1 liter. 2 kali ganda dia punya enjin Tapi kuasa 4 kali ganda. 4 kali ganda. Nak dekat 200 kuasa kuda lebih kurang. Memang meletup. 0 to 100, 0 ke 100 pecutan berapa? About less than 3 seconds. Bawah 3 saat. That's the GP bikes level. Kan? Dah macam GP bike zaman dulu kan? Nowadays, most of the super bike can achieve that. Sebab dia punya elektronik pulas je. Kalau motor zaman dulu, pulas itu berpusing. Itu power delivery tu. Dia punya power datang dulu carburetor. Correct. That's the other major difference thanks to technology, because most of the superbike now are driven by electronic, basically fuel injection instead of carburetor. So they are able to manipulate and modulate the power delivery much better. Dia boleh sukat kuasa tu cantik sikit. Betul ada power mode lagi, riding mode. Kalau hujan boleh tukar mode, kalau di bandar boleh tukar mode kan. Itu yang datang masalah nanti. Itu masalah. Dan masalah tu juga yang kita nak perkenalkan motocross. Sebab kita nak orang tingkatkan kemahiran, betul? Without depending on electronics. Ya, sebab elektronik pun ada had juga. Kalau Everything dah laju sangat tu, fizik tak boleh dilawan lah. Cornering ABS ke, traction control ke, wheelie control ke kan. Dan dulu ingat tak apa clutch kan? Dulu tak ada slipper clutch. Don't have. Kalau silap turun clutch terlepas ke habis. Engine lock. Itu masalah dia kan. Siapa yang berminat nak superbike ni, kami nak bandingkan ZX10R ni dengan superbike lain sebenarnya tak berapa berguna sebab hanya segelintir saja pembeli ZX10 mampu untuk menilai perbezaan antara ZX10, R1, Panigale dan seangkatan lah Aprilia RZ4. Yang lain-lain tu lebih kepada rupa, bunyi, harga. Laju semua lebih kurang laju sama je. Kan? Memang susah nak bandingkan. Jadi sebab tu kita hari ini kita lebih kepada pendekatan bagaimana kalau newbie ataupun peminat motosikal yang baru ingin memasuki arena superbike ni. Jadi boleh cerita sikit macam mana pendekatan MFG ni? Well, kita ada banyak stages. Level A, B, C. A more for intermediate. A for beginners, and then B for intermediate once you are develop your skill, and then you got the C which is the advanced lah. Saya ni Kawasaki KX85. Ini untuk intermediate ke advanced? This one depending on your height, but generally is for intermediate. Intermediate. Ini berapa horsepower ni? This one is about 25 horsepower. 25 horsepower. Berat? Berat is about 85. 85 kilo. Superbike juga ni. 2 stroke 2 stroke, Oh, jadi dia masuk kuasa pun wap. Yes, nak kena demo ni. Kena demo ni. Jadi macam mana nak bagi orang tak takut sangat ni? Kan dia menggelungsur semua ada sikit. Well, actually the whole purpose of motocross or dirt riding, especially the A level, is to learn the fundamental of controlling the bike, out of control, moving under you without having to go very fast. But because of the way the setup of the terrain, it keeps you very busy and and there's a lot of we call it simulation of your senses. Simulation of your senses maknanya perangsangan kita punya daya rasa semua, deria kita tu semua dirangsang dan full body workout juga. Sebab dekat Lita tu memang full body workout. Ada 4 sesi untuk media. Baru 2 sesi pun kebanyakan test rider dah serah diri dah tak mau dah. Korang berapa lap?
Kami sebenarnya tak cukup masa saya kena balik studio. Oh, okey. Saya pun buat 2 sesi je. Sebab kena balik studio bukan sebab tak larat. Okey. Saya percaya. Kami percaya. OKB dapat buat 3 sesi ya. Yes. Kenapa tak nak buat sesi keempat tu? Bukan sebab penat ada sebut. Sebab dia dah naik shift I was getting the fever of road racing and speed coming in. So I was a bit dia dah naik gairah tu tak? Dia dah lama tinggalkan tunggangan di Lita. Jadi sesi pertama you cakap you slow walaupun pernah racing ni kan. Tapi pertama kali dengan motor baru di Lita tetap slow dulu kan? Yeah, because it's quite easy to get into the limit because it's a control environment. But at the same time I got to be careful. Itulah dia. Lupa diri. Jadi lepas sesi ketiga tu dah mula laju. Ya tu boleh tengok dalam video ni dapat dalam 273 ke lebih sikit kilometer sejam. Dalam straight yang tak sampai 1 kilometer dekat Sepang tu kan. Yeah, it's the first time I ever gone so fast for the last 20 years, you know. Tapi mudah kan? Tekan je. Yeah, quick so shifter, easy. Yeah. tak payah clutch. I didn't even know I was going so fast until you told me that the bike was going that kind of speed. So I just tried to look at the meter and jadi, true enough. Yeah. Nasihat terakhir sebelum kita tengok Bakri bawa motor ni dan OKB demo sikit adalah terlalu mudah untuk kita lupa diri kan. Jadi lepas sesi yang ketiga tu OKB pun kata walaupun dia pengalaman memang pro mentor ni Sifu, tapi dia pun kata tak apalah, cukuplah untuk hari ni. Tapi kita bawa dekat sini ni ada had umur ke, paling muda paling tua? So far no, the youngest is 3 years old. Yeah, but I start him on the ATV. But the youngest on the two wheel is the Husqvarna 50cc. And you can hardly even reach the ground. Oh, okay. But he got some experience. Yang paling berumur sekali? 75. 75? She's a grandmother. Oh, nenek? Yeah. Ui. 75. First time riding a bike. Jangan fikir terlambat. Yeah. Sentiasa boleh naik. Kalau tergolek pun atas pasir je, atas rumput. 75 tahun nenek tu? Yes. Boleh je kan? Inspiring. So tak ada alasan untuk anda. Bukan itu saja. Orang yang dah dulu bawa motor, lepas tu tinggal kejap sebab dia kahwin, ada anak kan. Sekarang dah pencen nak masuk balik. Ada baik juga cuba balik. Secara perlahan-lahan. Interesting you mention that because I do have that profile of customer or clientele coming in. Okay. Then they heard about it, they say, oh, I also learned that you also teach people already existing rider. They come here to phone them or to relearn some of the sebab macam kita cakap lah, motor yang lama dulu masa kuda dia lain. Sekarang dah lain. Nampak kan? Jadi okey. Sehingga situ saja kita pada hari ini. Sebenarnya ini review Kawasaki ZX-10R. Tapi kita sentuh jugalah tentang gaya hidup dan keselamatan bermotosikal lasak prestasi tinggi ni. Okey, terima kasih kepada OKB. Thank you for having me. MFG. Okey. Di Sungai Penchala, siapa-siapa minat boleh tengok link kami di bawah untuk MFG di Facebook dia, laman Facebook ya. Alright. Okey, jom start. Okey, selamat menunggang Hey, salah lah. Uniform kau buat yang ni lah. Saiz tak sama.